Ditendang, disondol dan dikejar lembu. Itu antara risiko yang perlu ditempuh seorang doktor veterina ketika menjalankan tugas. Namun demi menyelamatkan nyawa ternakan, segala risiko itu dianggap sebahagian daripada tanggungjawab. Ikuti kisah bidan haiwan disediakan wartawan Aslina Abu Bakar dalam segmen Potret Inspirasi. Dr. Meyapan Raja Katiresan menjadi antara individu penting dalam membantu proses kelahiran ternakan khususnya lembu. Meskipun baru 3 tahun berkecimpung dalam bidang ini, pemuda berusia 27 tahun yang mesra disapa Dr. Raja berpengalaman menangani kelahiran anak lembu terutama apabila berlaku komplikasi. Cara normalnya posisi baby tu dia kena kepala dengan 2 kaki depan kena macam ni. So kadang-kadang ada situasi di mana kepala dia mungkin pusing ke belakang ataupun satu kaki pusing ke belakang. So kita kena betulkan posisi dia dan keluarkan baby itulah. Selain menjadi penasihat dalam menambah baik teknik serta meningkatkan tahap produktiviti ternakan, Dr. Raja turut memastikan penternak memahami keperluan nutrisi lembu bunting bagi menjamin kesihatan ibu dan anak ternakan. Ada beberapa faktor yang boleh menunjukkan kebarangkalian tinggi mungkin dia akan masalah waktu lahir is mungkin dia terlalu gemuk. So bila terlalu gemuk, jumlah lemak dalam badan dia banyak. So ruang untuk baby tu bergerak kurang. So dia nak meneran untuk keluarkan baby tu susah kadang-kadang. Teknologi terkini turut digunakan dalam mengesan status kebuntingan ternakan lebih awal. Ini merupakan alat pengimbas yang digunakan oleh doktor veterina untuk memeriksa kesihatan dan juga tahap bunting haiwan ternakan, dan melalui alat mudah alih ini, doktor juga turut dapat memeriksa rahim dan juga ovari lembu berkenaan. Doktor, kita tengok. Okey. Kesediaan dan kewaspadaan perlu diberi keutamaan terutama ketika berada di lapangan. So memang waktu cek tu kena bersedia dari segi kalau lembu ni akan tendang, kita kena tahu dia akan tendang sudut mana, angle mana, dan kita perlu bersedia untuk gerak ataupun duduk di angle yang dia tak boleh sampai. So kadang-kadang kalau terlambat terkena juga. Menurutnya, peranan veterina amat penting bukan sahaja dalam memelihara kebajikan dan kesihatan ternakan, malah menjamin kelangsungan serta kemampanan industri ternakan negara. Bukan sahaja untuk lembu lah, tapi kalau nak tengok dalam aspek yang lagi besar, penting juga dari segi food security, dari segi kualiti daging, dari segi kualiti produk haiwan yang kita bawa kepada market lah, sebab semua ni perlukan regulation oleh seorang veterina. Aspek rawatan dan pencegahan penyakit juga perlu dititik beratkan. Ia termasuk pemberian vaksin serta pelaksanaan langkah biokeselamatan di ladang. Aslina Abu Bakar melaporkan.